Jadi saringan yang ketiga akan menyaksikan Rose Aisyah jadi terus dimulakan untuk saringan yang ketiga untuk acara 400 meter, dan jika dilihatkan yang sememangnya boleh dikatakan cukup jauh jika dibandingkan dengan Anis Batrisya. Jadi Ormila Octavia akan memenangi saringan ini dan boleh dikatakan dengan cukup mudah juga dilakukan olehnya sambil tidak ada saingan langsung. 59.46, seorang lagi yang berjaya melakukan catatan di bawah 1 minit dalam satu saringan yang hanya ada 4 pelari sahaja. Jadi ini adalah keputusan akhirnya 59.43 buat Ormila Octavia dan Rose Aisyah dengan 63.10 saat.